A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Allah izinkan kita pada hari ini untuk sama-sama hadir ke surah Ar-Ra'd bagi sama-sama kita mengikuti kuliah duha perdana yang bakal disampaikan oleh seorang tokoh agamawan yang cukup istimewa yang saya rasa tak perlu saya perkenalkan lagi. Dan seterusnya saya mewakili seluruh penguasa surah Ar-Ra'd, para jemaah dan semua yang hadir pada hari ini, ingin merakamkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hafizah Musa atas kesudian untuk sama-sama hadir bagi berkongsi dengan kita pada hari yang berbahagia ini. Kuliah duha perdana sempena dengan 10 tahun penubuhan surah Ar-Ra'd. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita ada beberapa siri kuliah yang kita akan mulakan dengan Datuk Dr. untuk siri yang pertama, dan kita ada beberapa lagi kuliah siri yang akan datang. Dan alhamdulillah juga terima kasih saya ucapkan kepada semua para dermawan yang terus menyumbang kepada aktiviti pengimarahan surau dan tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa mengimarahkan surau kita. Dan sekali lagi saya ingin merakamkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk atas kehadiran yang banyak membimbing kita, dan saya juga mewakili semua para jemaah untuk mendoakan agar Allah sentiasa mengurniakan kesihatan, kerahmatan, keafiatan buat Yang Berbahagia Datuk agar terus dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Dah macam kempen politik tu kan. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Nur Hafizah Musa bagi menyampaikan kuliah duha perdana kita pada pagi ini. Dan insya-Allah di hujungnya nanti Datuk kita boleh buka soalan ke Datuk? Kalau Datuk izinkan kita buka soalan mungkin 1-2, jadi bolehlah puan ibu-ibu boleh fikirkan soalan yang sesuai untuk kita ajukan kepada Ustazah, kepada Datuk sebentar lagi insya-Allah. Jadi dengan itu saya serahkan seterusnya majlis kepada Yang Berbahagia Datuk. Kalian tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Imam Wan Najran bin Wan Noh, yang sebentar tadi kita mendengar ucapan alu-aluan beliau. Yang Ustazah hormati Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Syafiq bin Muhammad Taha, pengerusi surau, dan seluruh ahli jawatankuasa yang Ustazah hormati. Seterusnya ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-puan, para muslimah, adik-adik, anak-anak. Ini pandang di kanan ni sebab takut ada maklum makna Ustazah ke. Ya, kepada semua sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju merah. Siapa baju merah ni? Nak pantun ni, nak pantun. Bukan sesaja panggil baju merah ni. Baju merah, baju biru. Muslimah, how are you? Alhamdulillah. Cari tanpa bayang dia. Sehat ya semua? Ya, ceria ya semua ya. Dah bersalaman dengan orang sebelah kiri kanan dah. Dah saling sabar. Lembut-lembut tak tadi? Tajuk kita ni pasal kelembutan ni.
Hari ni Ahad. I love you with all my heart. Masya Allah. Masya Allah. Ya? Sila. Kita bagi hadiah. Anak-anak ustazah. Nanti bagi hadiah dekat puan ni. Baju merah, baju biru. Kepada ustazah, kami I love you. Baju merah, baju biru kepada ustazah kami I love you. Okey betul ya. Okay, terima kasih tuan-puan semua. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat, inayah, ya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kita pada pagi ini dapat bertemu. Ada tajuk tak pagi ni tuan-puan? Ada. Oh tak kisah tajuk datang ni ya. Ada tajuk tuan-puan. Semalam Ustazah dekat Erika Jang juga. Itu ibarat macam siri kedua dalam pagi ni. Jadi siapa yang tak tahu semalam punya ceramah, Ustazah harap dapat carilah. Ada tu, carilah di Adamaya. Ya, tajuk semalam tu perindu kebaikan. Dia ibarat sambungan ni sebenarnya hari ini. Di mana hari ini tajuk kita adalah saat kelembutan menyapa hati. Saya ulang balik. Saat kelembutan menyapa hati. Tulislah kat buku nota tu. Siapa tak buat buku nota, tulis kat tudung dulu. Ya, saat kelembutan menyapa hati. Dan ceramah semalam, ceramah hari ini itu ustazah yang pihak surau bagi pada ustazah cari tajuk. So bila tajuk tu daripada ustazah ya tuan-puan, itu biasanya memang sesuatu yang amat ustazah maksudkan. Sangat-sangat ustazah maksudkan. Maknanya pada ketika itu ustazah juga hidup dengan memikirkan tajuk. Untuk kehidupan, bukan untuk ceramah, untuk kehidupan. Semalam adalah perindu kebaikan dan hari ini adalah saat kelembutan menyapa hati. Itu sajalah bagi tajuk bombastik. Sebenarnya tajuk pendek dia hati yang lembut. Itu je lah ya. Tapi acah-acah nak bagi macam sastra sikit. Jadi keluarlah tajuk saat kelembutan menyapa hati. Apapun tuan-puan sekalian, jom ustazah ajak kita semua untuk selawat terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan insya-Allah kita ikuti dengan selawat tafriziyah. Boleh tuan-puan? So ustazah nak tuan-puan semualah ya yang maknanya mengalunkan selawat tafriziyah ini insya-Allah. Ustazah cuma bimbing awal-awal sikit-sikit. Boleh? InsyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tahadu bihi al-awqanu wa tafariju bihi al-qur'an
muslimah yang Ustazah kasihi sekalian, apa yang tuan-puan faham tentang kelembutan? Apa nak jawab? Angkat tangan. InsyaAllah ada hadiah. Boleh balik awal. Kadang-kadang kita faham lembut ni macam satu pergerakan. Kita faham lembut ni soal nada pertuturan. Betul tak? Ya, kita rasa kalau bergerak slow, Allah lembutnya lah budak ni. Betul tak tuan-puan? Ataupun kita dengar nada pertuturan dia tu lembut. Macam tak macam mengintik nila. Tak, ini Ustazah nak kena jelaskan supaya konsep kelembutan tu kita tak salah definisi daripada awal. Jadi kadang-kadang ada orang yang nak berhijrah jadi baik tuan-puan, tiba-tiba yang lembut adalah pergerakannya dan nada pertuturannya. Tapi pemilihan perkataannya tetap sama. Ya, lembut tau, tapi jangan main-main. Dia punya pemilihan perkataan. Ya, macam mana nak bagi contoh? Ya, macam mana nak bagi contoh? Contoh dia cakap, yelah, awak je lah yang pandai. Tapi lahir dia bunyi dia macam dia lembut tapi macam menghiris juga. Sebab apa? Sebab dia ingat itu cuma tukar nada je. Dia ingat itu cuma tukar pergerakan saja. Ya? Tapi sebenarnya tidak, sahabat-sahabat sekalian. Yang kita bicarakan tentang kelembutan ini adalah satu nilai akhlak, satu nilai pekerti, ya, yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa istilah. Ada hadis Nabi yang menyebut tentang ar-rifqu. Ar-rifq, terjemahkan lembut. Ar-rifq. Tidaklah Allah ketika mana inginkan kebaikan kepada seseorang kecuali Allah berikan ar-rifq, Allah berikan kelembutan hati. Dan tidaklah seseorang itu diberikan ar-rifq, iaitu kelembutan hati, kecuali padanya sebenarnya Allah nak berikan kebaikan yang banyak. Maka seolah-olah kelembutan hati itu adalah pintu pembuka kepada kebaikan. Lembut hati. Macam mana tu? Nak kata kita nak memahami mana lembut hati. Yang diistilahkan satu, ar-rifq, iaitu hati yang lembut lah, hati yang lembut. Nanti kita belajar lagi. Ataupun raqiqul qalb, hati yang halus. Itu kelembutan yang Ustazah nak maksudkan pada hari ini. Nabi SAW bersabda, tengok sabda Nabi, Ahlul jannati thalatha. Ahli syurga ni 3 jenis. Ada 3 golongan. Dhu sultanin muqsitin mutasaddiqin muwaffaq. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. Hadis riwayat Muslim nombor 2862. Tengok direct Nabi kata. Syurga ni ada 3 golongan. Berapa nak masuk syurga tak? Jadi bermakna kita kena menempatkan diri kita dengan rahmat Allah untuk berada dalam golongan tersebut. Siapa di golongan yang pertama? Dhu sultan. Siapa sini Dhu sultan? Dekat tangan. Ini macam sultan-sultan ke sana? Anak sultan ke? Bukan. Ya. Dhu sultan maksudnya orang yang ada diberikan kekuasaan. Ibu-ibu ada kekuasaan tak? Kat mana? Wilayah kekuasaan tu? Kat rumah. Jangan main-main kita berkuasa kat rumah dalam maksud yang sebatas manusia lah. Ya, betul tak? Ke ada orang kejiran ada kuasa kat rumah kita? Mana boleh dia ada kuasa? Rumah kita tu kita ada kuasa. Jadi jangan cakap kita tak ada kuasa ya. Kita ni ada kuasa.
dalam batas kita lah sebagai manusia. Adapun kuasa yang sebenar adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atau maksud lain kepada Nur Sultan adalah pemimpin. Dan setiap kita adalah pemimpin. Ada bahagian-bahagian yang menjadi wilayah kepemimpinan kita. Anak-anak, ya, keluarga kita. Boleh jadi juga tuan-puan ni kalau tengok dari depan ni macam bos semua ni. Ya, ada ramai staff kat bawah. Maka Nur Sultan ni muqsitin, mutasaddiqin, muwaffaq, iaitu golongan seorang pemimpin yang adil, orang yang ada kekuasaan, dia gunakan kuasa dia dengan adil, suka bersedekah, suka memberi, muwaffaq maknanya dan selalu diberikan petunjuk hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan pertama syukur. Dia tak buat ikut pandai dalam hidupnya. Dia tak cakap tuan-puan. Contohnya ayat-ayat macam ni. Saya ni suami. Boleh ayat tu diguna pakai pada keadaan tertentu, tapi memvetokan kuasa tu, ya, seolah-olah tak bagi ruang kepada yang lain untuk menyuarakan pandangannya. Ini macam menafikan kelembutan hati, tuan-tuan. Saya mak, ikut dia kata mak. Putih kata mak, putih lah kata kita semua. Hitam kata mak, hitam lah kata kita semua. Agak-agak macam mana orang dalam rumah? Nak tanya. Kalau nak guna pendidikan macam tu lah, agak-agak macam mana? Stres lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tidak memberikan satu bentuk kelampangan. Itu macam nampak sangat, itu macam mendidik tu keras. Betul tak tuan-tuan? Dia banding dengan orang macam tak apalah, ya, setakat pilih warna je pun. Abang bagi kat korang lah pilih warna. Warna je pun, warna. Tak pakai baju apa air-air. Takkan lain tu pun kena taat kepada perintah abang. Ini juga kepada anak-anak kita kan. Kita tak warna je pun. Benda yang kita boleh bagi kepada orang lain untuk buat pilihan itu kita bagi. Itu lebih murah, itu lebih selesa. Itu lebih membayangkan soal kelembutan juga. Betul tak tuan-tuan? Nak makan apa? Nak pergi restoran mana? Tak payahkan divetokan sangat. Abang kata kedai mama, contoh. Ya? Sesekali bagilah, ikutlah. Nak makan mana? Kita tanya ibu kita ni lah, mak kita ni lah, selama ni dia masak hari-hari, hari ni keluar makan luar. Baik kita tanya mak nak makan mana. Nampak tak perempuan nilai kelembutan tu? Padahal kekuasaan ada di tangan dia, yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tahu menggunakannya. Bukan semua benda datang dalam bentuk perintah. Bukan semua benda datang dalam bentuk arahan. Tapi ini nilai akhlak. Akhlak yang bagaimana? Ada masa kita toleransi, kita memuliakan cita rasa orang lain juga. Itu Masya Allah ya tuan-tuan akan sangat dapat menguasai hati orang lain. Jadi yang pertama siapa dia tadi? Takut lain pula tulis kat nota tu. Seorang ibu yang duduk dalam rumah pula dah. Saya cakap tadi ibu tu contoh je, ya. Dia Nur Sultan, orang yang ada kuasa. Tapi dia adalah orang yang adil. Dia adalah orang yang memberi, maknanya menyenangkan hati orang. Memberi, jangan fikir kepentingan kita je, tapi memberi, ya. Dan dia adalah orang yang sentiasa mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang golongan kedua, ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. Ini hadis Nabi ya. Yang kedua adalah laki-laki. Ya, bukan bermakna kalau satu saya tak tulis ya ustazah sebab dia lelaki. Bukan bermakna tak kena kat kita, tapi kalau lelaki pun Allah sebut mesti bersifat rahim, penyayang. Raqiqul qalbi, lembut
lembut halus hati. Maknanya dia lelaki ni. Tapi ya Allah, halusnya hati dia. Dia boleh nampak. Mana tengah merajuk ni. Dia tahu. Ini kadang-kadang nak kena cakap yang kita mengajuk. Bang, saya tengah mengajuk dapat hari dia tak perasan ke? Sebab apa? Tak pernah dia ambil yang perasaan orang. Tak halus dalam melihat, dalam observation, dalam pemerhatian. Sama tak perasan. Dah 3 hari ni isteri ni tidur menangis, contoh. Tapi tak perasan sebab apa? Suami kita letak kepala dia, terus dia masuk alam lain dah. Sebaik dia kembali balik ke alam dunia. Nampak tak tuan-tuan? Tapi seorang laki-laki penyayang tuan-tuan, raqiqul qalbi, hadisnya. Dan bayangkan pada hadis yang lain, bagaimana Nabi SAW memberikan satu jaminan dan tawaran kepada seorang laki-laki, seorang ayah, yang Nabi kata untuknya syurga kalau dia ada 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, dan dia menyantuni anak perempuannya dengan begitu halus. Sebab perempuan ni senang nak jaga. Yang payah nak jaga orang perempuan ni bukan jaga kain tudung dia. Yang tu senang, bagi duit suruh dia pergi beli. Yang payah nak jaga pada orang perempuan apa dia? Perasaan dia, hati dia, jiwa dia. Kena pula pada seorang laki-laki yang selalu dinisbahkan kepada laki-laki sifat ketegasan. Ya, sifat yang sesuai lah pula dengan lelaki. Tapi tengok apa Nabi kata, seorang ayah menyantuni 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, untuknya syurga. Untuknya syurga. Sebab apa? Penting nak memahami hati tu. Ya? Setelah juga di pihak laki-laki juga untuk memahami jiwa orang perempuan. Tapi apakah sia-sia di sisi agama? Itu nanti berpotensi itu apa dia? Jadi ahli syurga. Raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Kepada siapa raqiqul qalbi? Hadis Nabi disebut kepada siapa dia nak raqiqul qalbi? Jangan raqiqul qalbi kat bini orang, contoh. Ya? Boleh pula memahami perasaan orang jauh. Ya? Memahami sangat perasaan orang jauh. Tapi Nabi kata apa? Likulli dhi qurba raqiqul qalbi. Begitu halus hatinya dengan kerabatnya sendiri. Pasangan, anak-anak, mak ayah, adik-adik, ya, ipaduan, kerabat. Raqiq, hatinya halus, hatinya lembut. Wa muslim, dan sesama muslim juga hatinya adalah hati yang penyayang, hati yang raqiqul qalbi, iaitu hati yang lembut hati. Orang ini adalah di antara 3 golongan ahli syurga. Yang ketiga siapa dia? Wa afifun. Siapa nama Afifah? Sebab tu nak suruh cakap apa maksud Afifah ni. Mesti tak ngaku lah nama Afifah ni. Ya, dia patut lagi master dengan nama dia tu. Dia lagi tahu tu. Dalam tu dia tahu. Siapa nama Afif kat sini? Ya, siapa yang ada secara online ni ada ngaku lah. Ya, yang orang kat depan ni seorang tak ada ngaku. Wa afifun muta'affifun du'ayan. Afif ni maksudnya orang yang suci. Afif ni maknanya orang suci. Orang suci yang maruahnya begitu tinggi. Itu Afif. Afifah, mana Afifah? Keluar Afifah. Afifah itu maksudnya adalah seorang wanita yang begitu suci,
dan begitu tinggi maruah. Afifah. Kalau Afif, laki-laki yang suci, maruah dia tinggi. Muta'affifun. Apa makna muta'affifun? Yang dia boleh menahan diri dia jangan sampai jatuh maruah. Tapi dalam konteks hadis ini, adik-kakak sekalian, siapa dia muta'affifun? Seorang laki-laki yang menahan dirinya, menjaga maruahnya jangan sampai jatuh maruah. Maknanya dia tidak hidup meminta-minta. Spesifik, muta'affif dalam hadis ni tidak meminta-minta. Dia ada mana? Masya Allah. Ahli syurga perempuan. Susah pun tapi dia tahan diri dia daripada meminta-minta. Yang paling tak ada maruah, scammer. Bukan meminta-minta. Pemongak. Pemongak cakap orang kampung Ustazah ya. Bukan meminta-minta, penipu lagi. Itu pun tak ada maruah. Maruah diri perempuan, maruah diri. Ya, tak sayang diri. Muta'affif adalah orang yang menahan diri daripada meminta-minta. Zu'iyad. Zu'iyad dan laki-laki yang suci, tinggi maruahnya, menahan dirinya daripada menjatuhkan maruahnya. Zu'iyad, dia memiliki tanggungan keluarga-keluarga. Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau konteks orang lelaki, banyak tau dapat tiga-tiga ni. Kalau kat orang lelaki tu, besar tu. Dia memang ada kekuasaan. Sebab apa? Dia jaga amanah ni, jaga isterinya, jaga anaknya, kan? Dan dengan kekuasaan tu, dia boleh masuk syurga. Tapi macam mana dia dengan kekuasaan dengan amanah tu? Dia adil. Dia tak ikut perasaan dia. Lepas apa tadi kita belajar daripada adil? Dia mudah memberi, dia bukan penekut. Dia mudah memberi. Agak-agak lembut tak hati kita sebagai kaum keluarga. Kalau seorang ayah atau seorang suami tu, dia dapat bonus katalah 10,000. Ya, maka dia buat macam cerita piramid. Satu untuk kau, satu untuk aku. Satu untuk kau, satu untuk aku. Compare dengan apa ni dapat bonus dia Alhamdulillah 10,000. Contoh je lah ya, 10,000. Tak apalah, abang dah conak-conak dah. Ya, abang rasa mama ni lebih perlukan juga ni. Gelang dia pun dah lama tak ganti. Contoh Nuzah dah tolong kan perempuan ni tau. Dah banyak hit kita bagi. Ya, gelang pun dah lama tak ganti. Ambil lah 4,000. Lebihkanlah kat mak ni. Setuju tak anak-anak? Setuju dah kat anak-anak. Jadi abang tengoknya ada baki 6,000 ni. Ambil lah kat anak 5 orang ni. Ambil lah adik-adik seorang tu. Tak apalah, ada sikit-sikit baki tuan tu abang untuk abang lah. Itu pun nanti abang nak buat jamuan sikit untuk kita semua. Tuan pun rasa untuk isteri dan anak-anak yang dibimbing dengan sifat ini, lembut tak hati kita? Lembut cair. Nampak rambut dia dah cair. Dah tak lupa hati tu kat mana dah. Cair. Subhanallah. Sikap-sikap isteri tak payah diberi gelang. Tak apa lah abang, saya dah hitung-hitung dah conak-conak. Tak payah diganti gelang. Saya bagilah kat abang balik 2,000 ni lah. Saya ambil 2,000 je lah abang. Iya tuan-tuan. Mendidik ni bukan dengan keras saja. Kadang-kadang patah hati dengan keras ni, tapi orang akan boleh lentur hati sebab apa? Allah baiknya. Dia boleh memberi, tidak kedekut. Tuan-puan seksa tu kalau suami dengan ayah kedekut ni. Tahun lepas abang dah bagi dah RM4 kan? Tahun lepas bagi dia. Orang tak kira buat lagi kan macam tu kan rezeki kita tu. Sebab ni hati dah semput ni, ya. Lepas tu ni cerita orang, bukan bermakna lelaki je, orang perempuan juga. Tapi kalau khusus untuk orang lelaki, tiga-tiga orang lelaki dapat. Dan memang mereka memegang amanah yang sangat besar. Ya, baik di rumah, baik di dalam masyarakat. Maka bila dia melaksanakan ini, muafiq
sentiasa mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini memang bawa ke syurga insya-Allah. Yang kedua apa dia? Laki-laki yang penyayang tadi dengan kaum kerabat dia, dengan sesama muslim. Ini sangat diperlukan tuan-tuan. Ya, dan ketiga adalah seorang yang menjaga tinggi maruah diri dia, dan dia ada maruah, dia tidak hidup menyusahkan orang lain, tapi dia mengambil tanggungjawab. Zu'ayal, apa yang dia tangguh, dia ambil tanggungjawab. Ya, patut kerja overtime, dia kerja overtime. Macam-macam. Dan Ustazah percaya adik kakak sekalian, kalau kita tengok zaman dulu-dulu bukanlah ayah tu, mak tu berpendidikan tinggi-tinggi sangat. Betul tak? Kalau tengok zaman 60-an, 70-an, ramai ke dapat PhD? Oh ya Allah, susahnya nak sampai tahap tu nak sampai ke universiti pun payah, betul tak? Masya Allah. Orang zaman dulu 5 bulan dah kahwin, 6 bulan dah kahwin. Tapi ketika mana kita tengok sahabat-sahabat sekarang kita dapati, macam berkat sangat rezeki, macam berkat sangat keluarga. Dari situlah lahirnya orang-orang soleh, orang-orang yang salehah. Ya. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, kat situ juga kita lihat anak-anak yang tunduk jiwa, yang tak letih melawan ibu bapanya. Tengok cerita zaman-zaman dulu ni tuan-tuan. Bagi orang yang hidup zaman dulu lah, zaman kan tak nak buat macam mana ya. Betul tak? Tapi apa yang kita lihat? Kita lihat sebagai anak, hati kita ni memang cair tuan-tuan, melihat susah payah ayah kita menunaikan tanggungjawab tanpa meminta-minta. Kita tengok. Ya, balik daripada motong getah, tanam pula sayur. Ya, ya Allah, beringat je ayah kita ni. Sampai kalau kita fikir, sebahagian orang kalau fikir balik, jarang nampak abah dia pakai smart-smart. Sebab apa? Pakai baju kebun. Betul tak tuan-tuan? Tak ada nampak ayah pakai tie-tie, tak ada. Pakai baju kebun. Kadang-kadang nak cakap pun dah penat dah. Tapi anak sendiri rasa apa? Tak tergamak nak angkat suara depan abah. Tak tergamak. Betul tak? Makcik-makcik yang dengar tak tergamak. Sebab apa tuan-tuan? Barakah du'ayal. Orang yang tahu tanggungjawab dia, dia jaga maruah keluarga dia, dia usaha betul-betul biiznillah untuk melunaskan tanggungjawab tersebut. Allah mudahkan dia buat apa dia? Anak-anak menjadi dengan mudah. Anak-anak hormat, tak berani angkat suara. Sebab apa? Sebab nampak abah keluar pagi balik, bahkan balik malam. Ya, bahkan buat lagi kan malam-malam macam-macam kerja. Subhanallah. Ya, jadi ini besar sekali sahabat-sahabat sekalian makna kepada di sini. Dan ini yang kita nak bawa, nak bentangkan apa dia? Cerita kelembutan hati, bukan cerita kelangsungan hidup di dunia, tapi cerita kelembutan hati kita ini adalah kelangsungan dunia sampai akhir, sampai nak masuk syurga. Yang orang yang memikirkan untuk menjaga kelembutan hati ini, hati ni ya Allah, macam mana hati aku ni ya Allah, dah keras ke, lembut ke, macam mana ni kondisi hati, ini orang nak cari syurga tuan. Ini orang yang nak dapatkan kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesuatu juga yang kita harap. Dia bukan kosong. Memang manusia ni, ya, dia akan melihat kepentingan diri dia juga. Dapat apa? Kalau dapat hati dapat apa? So harapan kita apa dia? Dapat redha Allah. Harapan kita dapat syurga Allah. Harapan kita dapat kesejahteraan hidup dunia. Harapan kita biar nanti hidup kita mudah, biar nanti hidup kita penuh barakah, biar nanti Allah tundukkan hati orang-orang di sekeliling kita untuk apa dia? Untuk sayang kat dia. Kita paksa-paksa, paksa hormat, paksa sayang, paksa. Kena tengok juga. Mungkin ada sesuatu yang kita kena persembahkan, yang nanti kita akan dapat pulangannya.
Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ya, balasan untuk yang berbuat baik adalah kebaikan. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mari kita lihat ya gambaran kelembutan hati macam mana, cara dia macam mana dalam ruangan yang terbatas ini, dengan satu niat dan keazaman kita nak mendapat hati yang lembut. Dalam bahasa mudah, ini bahasa mudah dulu. Nak bagi lagi senang faham. Macam mana lembut hati orang? Macam mana nilai lembut hati orang? Maka bahasa mudah dia bermakna kita menyapa orang ni ibarat menyapa hati ke hati, heart to heart. Itu ibarat dia. Ada orang menyapa orang mulut dia, betul tak? Mainan mulut dia, itu bahasa rahsia dia orang kata. Sihat ke? Atau mungkin dia pun sihat ke kat leha. Padahal dia tak pernah peduli pun leha tu sihat ke tak sihat. Leha tu sihat pun dia tak kisah, leha tu tak sihat pun tak kisah. Ini namanya basa-basi. Betul? Atau apa yang aku kata? Kalau dalam bahasa Arab tu dia panggil mujamalah. Saja dia nak mencantik bahasa. Manis mulut. Tak manis mulut. Manis mulut ni penting. Ya, manis mulut ni tetaplah baik. Tapi bila kita cakap tentang kelembutan hati, ini bukan manis di mulut, tapi pahit di hati tak? Tapi ini betul-betul dalam bentuk rifqun, kelembutan hati. Maknanya apa dia? Ikhlas. Hati dia menyapa hati. Sebab itu sampai pada hati. Sebab tu hati dia boleh detect. Hati dia macam sistem. Dia pun boleh detect mana yang boleh synchronize dengan mana yang tidak, mana yang sefrekuensi, mana yang tidak. Ini kan teknologi pun dah dijawab tu. Apatah lagi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya hati. Dapat segala masyair, segala rasa. Jangan ambil mudah apa yang dirasakan oleh hati. Apatah lagi hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa. Jadi sangat mudah sahabat-sahabat untuk kita tahu rasa juga. Sampai ataupun tak sampai kepada hati. Orang yang ikhlas tuan-puan tanya, Kak Leha sihat ke Kak Leha? Ya Allah, saya lama tak jumpa Kak Leha. Kak Leha berasa. Alhamdulillah Ustazah sihat. Ustazah macam mana? Dia punya balasan pula. Ya, berasa. Kalau tak datang daripada, kalau bukan hati yang menyapa hati, orang tahu. Kadang-kadang hati tu dah jauh, tapi bertanya juga, bercakap juga, makan dong. Jom lah kalau nak makan. Ya ganai kan, makan dong. Tapi kadang-kadang keganasan tu dalam rumah. Ya? Nak makan tak kan? Tengoklah sendiri bawah saji apa yang ada. Orang tahu kan kita jawab. Betul tak? Sebab itu tidak sebab menyapa hati dengan hati ini sampai tuan-tuan. Dan benda itulah yang kita kena mujahadah. Mujahadah tuan-tuan, kita nak masuk syurga. Mujahadah. Hati lembut ni benda baik. Ini ibadah, ini amal soleh. Ya, maka benda baik ni kena mujahadah. Tak datang boleh. Mujahadah. Sungguh boleh cakap. Dalam kehidupan yang kita lalui, setiap orang yang Allah hadirkan dalam hidup kita adalah fitnah, ujian. Tak terkecuali satu. Ya, tak terkecuali satu. Siapa yang hadir dalam hidup tuan-tuan? Sekarang ni sesama kita ni pun ujian. Orang belakang bertengok, tudung orang depan menawar pula. Wah, nak cari jenama ni. Cari keliling. Jenama kat depan kan? Kat depan. Belakang tak ada. Ya. Semuanya menguji kita dalam berbagai bentuk. Betul tak? Hidup ramai-ramai ni ujian ni. Ya, orang sudah datang dengan ceramah. Yang kita lain pula kita tengok kita pandang. Ni nak saka lah. Macam-macam lah kadang macam-macam. Betul tak tuan-tuan? Allah sebut dah, kami janjikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Fitnah atasbirun, ujian. Nak tengok apa dia? Kamu sabar ke tidak?
Boleh tak hati kamu ini jadi hati yang afif, jadi hati yang raqiqul qalbi, lembut hati, lembut hati. Sebab itu kadang-kadang kita perasan bahawa seolah-olah Allah hidangkan depan kita ini apa dia? Cabaran. Sebab apa? Tidaklah lembut hati itu dapat berlaku kecuali dan dicanai hati itu. Dicanai. Barulah tepung tu lembut. Perempuan pernah tak makan dicanai ni? Dah lapar kat rasa Kita Kalau dicanai ni benar-benar kesukaan perempuan. Masya Ya, kadang tengah hari makan dicanai. Suami dah kata mana ada orang buat dicanai lepas zuhur. Tunggu belakang ya. Orang tengok tak buat dicanai. Kalau tak dicanai, tak diuli, tak dicampak, tak digulung, tak diapa sekarang, tak lembut tepung tu. Semua ingat ada buat roti untuk ni boleh sentuh. Kena canai yang kita tu. Kena uli. Tapi kita kata kena uli. Lain pula sudut pandang kita. Kena uli. Kena penyek kan. Kenapa tak reti lah nak cakap tu. Nampak saya tak pandai masak canai kan. Barulah lembut. Kena canai. Jadi ini kadang-kadang jangan sampai kita tak perasan tuan-tuan, jangan sampai kita tak nampak betapa lembutnya takdir yang datang kepada kita. Ini poin besar sana. Kita tak nampak betapa lembutnya takdir yang datang kepada kita. Kita keluh kesah, kita mengeluh, kita menyalahkan, kita buat segala benda yang kita khawatir Allah tak rema dengan cara kita melihat takdir. Kita rasa hidup kita terlalu keras. Tengok ayat kita. Ya, macam-macam lah. Sampai kalau orang tanya khabar, akak apa khabar? Khabar tak baik. Takut tak ada jawab kita. Dia selalu memang betul-betul je lah. Saya kenal tanya orang. Kita jawapan dia. Sampai dia duduk je depan dia. Okey, apa masalah akak? Padahal kita nak basa-basi je tadi. Ya, untuk khabar tak baik pula. Seolah-olah Allah mengapa-apakan kita. Allah tidak mengapa-apakan kita dalam bentuk yang buruk. Allah Maha Suci Allah daripada mazalimi, berlaku tidak adil kepada makhluk, kepada hamba. Tapi kita yang salah faham. Padahal subhanallah ya adik-adik sekalian, perkara besar sekali nak hati lembut bersangka baik dengan Allah. Kalau dengan Allah pun hati kita keras, jangan cakap dengan manusia hati kita boleh lembut. Saya dengan Allah ke hati. Lembut hati dengan Allah, sangka baik dengan Allah, tunduk pada Allah, mohon pada Allah. Tak, nak keras juga. Itu lebih-lebih lagi dengan manusia. Padahal kalau kita sikap macam mana besarnya ujian yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Ujian Nabi Yusuf ini dimulai dengan ujian keluarga. Sebab ujian keluarga ni berat tuan-tuan ya. Sebab keluarga ni adalah entiti yang kita sayang, yang kita letak hati di dalamnya. Jadi kalau diuji pada keluarga, bermakna itu diuji pada hati kita. Lain uji yang luar-luar jauh-jauh tu. Ya, itu tak main hati tu apa, tak letak hati. Sebab apa? Jauh dari hati kita. Tapi bila sebut keluarga, ini ujian hati. Kenapa? Kita sudah meletakkan hati kita dalam keluarga. Kita dah sayang, kita dah kasih, kita dah berkorban. Di situ Allah uji. Betul tak? Ya, padahal ya Allah dah sayang sangat kan? Nabi Yusuf diuji pada keluarga yang hatinya diletak di situ. Nabi Yusuf terlalu mencintai ayahnya. Ayahnya terlalu menyayangi Nabi Yusuf. Sangat sayang. Nabi Yusuf sayang adik-beradik. Cuma sebahagian daripada adik-beradik Nabi Yusuf khianat kepada Nabi Yusuf. Tengok tuan-tuan, Allah nak suruh kita fikir. Lepas tu cuba renung, letak dalam kondisi kita macam mana. Kita bukan dikhianati macam abang-abang Nabi Yusuf buat pada Nabi Yusuf sampai nak bunuh Nabi Yusuf tu tuan-tuan.
Ya, kita kadang-kadang adalah adik-beradik ayat tu sikit. Ya, WhatsApp tu ada emoji-emoji, macam-macam lah emoji yang keluar. Tapi kita bawa pada cerita Nabi Yusuf. Sampai orang kata apa, umpan macam tu dalam gigi buta. Sampai hati. Itu kalau cakap trauma, tuan-tuan, kalau cakap Nabi Yusuf yang paling patut cakap kat tu. Saya tengah trauma melihat abang-abang saya. Tapi tengok dalam Quran, apakah itu hasilnya? Sama sekali tidak. Subhanallah. Nabi Yusuf menyampuni abang-abang, merasa belas kasihan dengan abang-abangnya, bahkan menyandarkan kesilapan abang-abangnya kepada kerja setan neraka. Bayangkan lembutnya hati Nabi Yusuf menerima kedatangan abang-abang yang khianat. Tapi kata apa? Tak apalah, itu kerja setan. Menyebabkan abang-abangnya pun tak merasa teruk sangatlah dia ni. Maknanya salahkan setan lah. Tuan-tuan, macam mana kalau kita suami isteri kita minta maaf dengan suami, bang, maafkan saya bang. Lepas tu suami kita kata tak apa, tak ada salah apa pun, semua itu adalah kerja syaitan. Rasa lain sikit kan? Rasa macam selamat kita, betul tak? Rasa macam masih bermotivasi untuk jadi isteri solehah. Ya? Banding dengan suami kata apa? Ini bukan dah sekali kesalahan ni, dah berulang-ulang kesalahan ni. Yang itu rasa macam gila juga. Rasa macam ya Allah susah ni, dia susah lah ni. Rasa macam give up lah. Halus jiwa Nabi Yusuf sampai tahu apa patut cakap, apa patut buat. Allah, tak usah cakap ni dengan beristighfar kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita pun memang tak buat macam tu. Kita ni sangat cepat sakit hati, tuan-tuan. Lepas kita pelihara sakit hati kita tu dengan tidak mahu memaafkan. Kita pelihara sakit hati kita tu dengan mulai jadi dendam. Kita pelihara sakit hati kita dengan mulai doa yang buruk. Bermakna apa? Rafiqul qalbi, masih jauh daripada hati. Sungguh boleh senang. Kita tengok mak, kita tengok adik-adik kita, dia marah sangat dengan adik-adik ni contohnya. Hal apa, pesaka ke, hal apa lah, macam lah ya. Kita tergamak ke darah daging kita mendapat sesuatu yang buruk. Kalau jawabnya tergamak, itu kerana hati kita juga sudah keras. Kalau kita fikir jauh-jauh lagi apa dia, aku mungkin tergamak sebab tengok adik-beradik biarkan dia, tapi fikir sikit dia apa dia? Tergamak-gamak mak kita melihat anak. Tu anak dia juga. Kita anak mak, kakak kita pun anak mak, abang kita pun anak mak, adik kita pun anak mak. Tergamak-gamak kita pula untuk melihat anak yang jatuh sedemikian. Itu raqiqul qalbi, hati yang hidup untuk berfikir, buat keputusan yang baik, doa yang baik, perkataan yang baik. Hati yang penuh belas kasihan, puan-puan ihsan. Tak apa, mungkin hari ini dia yang tersilap, entah suatu saat kita pula diuji dengan kesilapan yang pada masa itu kita minta orang maafkan kita. Ini raqiqul qalbi yang saya nak maksudkan pada hari ini. Supaya apa? Supaya kita boleh hidup bahagia, sejahtera, harmoni. Betul tak tuan-tuan? Nabi Yusuf, sahabat-sahabat sekalian, lanjutan daripada pengkhianatan, adik-beradik sendiri terpisah daripada ayah, menahan rindu, tuan-tuan. Rindu ni menjadi gila kan rindu. Sepi, tak jumpa darah daging, tuan-tuan. Hai Allah, tak boleh nak gambarkan lagi dah macam mana luar biasanya ujian kepada Nabi Yusuf. Sepi, tuan-tuan, makin jauh ambil pula dekat apa? Dan kadang-kadang pasir ke apa semua, pedagang semua tu bawa pula pergi Mesir. Lagi jauh. Dan tak nampak dah apakah mungkin akan jumpa pada ayah. Tak nampak, tuan-tuan. Apakah mungkin akan jumpa adik-adik, tak nampak. Kecuali dengan izin Allah je. Mata kasar, logik akal, itu dah susah nak dibayangkan.
kita tuan-tuan, ya Allah, setiap saat yang bertambah adalah kebencian dan dendam. Kalau kita, yang bertambah pasti mungkin kebencian dan dendam. Setiap hari yang bertambah adalah benci. Tapi tidak Nabi Yusuf. Kenapa? Sebab Nabi Yusuf meletakkan semua yang berlaku dalam kehidupan ini dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlakunya dengan izin Allah, tak pernah keluar daripada kehendak Allah, kekuasaan Allah. Maka Nabi Yusuf begitu lapang hati, lembut hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila Nabi Yusuf bertemu dengan ayahdanya kembali lepas puluhan tahun menanggung rindu, bila ayahnya tu seolah-olah macam bertanya, sebab dah lama tak jumpa, mesti nak tahu ya Allah apa jadi. Kita ni berapa jam dekat sini pun balik kan tanya apa jadi kat rumah ni kat ini, saya yang kemas ni. Dia kata berpuluh tahun. Dia baru hari tu ni apa jadi nak rumah ni. Dia tak bangun lagi tu budak-budak ni. Ni ayah tak jumpa berpuluh tahun, tuan-tuan, lagilah berasa nak tanya apa yang dah berlaku sebenarnya. Tapi tengok dalam ayat 100 surah Yusuf. Apa Nabi Yusuf jawab? Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kat mana jawapan Nabi Yusuf ya dalam surah Yusuf ayat yang ke-100. Dah jumpa dah? Kalau jumpa bagi ustazah ya. Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku begitu lembut dengan segala ketentuan dan kehendak-Nya. Maknanya yang berlaku semua kat Nabi Yusuf tu sampai kena sumpat penjara, kena fitnah, kena lelong dengan bidhaman yang baksit, dengan harga yang tak masuk akal, tak ada nilai Nabi Yusuf tu. Semua itu tidak keluar dari daerah takdir yang begitu lembut menyentuh aku. Dahsyat ya Nabi Yusuf punya husnul zan. Seolah-olah bahasanya tak ada apa-apa pun bah. Ya, Allah tu menjaga saya dengan baik. Tak ada apa-apa bah. Allah tu, ya semua ni aturan Allah belaka. Allah tu kan latif. Lega tak? Ayah tu dengar Inna Rabbi latiful lima yasha. Siapa kata tu? Innahu Alimun Hakim. Alimun Hakim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah yang mengatur. Lega tak hati ayah dengar? Maka rasa macam tak ayah lagi dah tahu cerita tu sebab apa? Kesimpulan telah dibuat. Inna Rabbi latiful lima yasha. Semuanya elok-elok je. Allah itu maha latif. Tuan-puan kalau suami kan pergi outstation, tanya Allah berapa lama pulang, ofis hantar sebulan. Lama je mahal. Siapa nak ambil anak sekolah, nak hantar anak sekolah kan? Dia tak dia pergilah sebulan. Bila suami itu balik, suami tanya macam mana sebulan abang tinggal. Inna Rabbi latiful lima yasha. Agak-agak cukup tak? Cukup tak kan ayat tu? Takut dah cakap dah lepas 2 minit. Abang nak tahu tak? Abang nak tahu tak? Ya, rupanya menahan marah sebulan. Ingat senang tuan-tuan. Ini benda akidah ni, penghayatan apa dia? Allah ingat. Kita kena cakap kat diri kita tuan-tuan. Kalau misalnya nama Hafizah, cakap Hafizah, Allah lembut dengan kau. Ini aturan Allah yang latif. Jangan kau boleh bercakap. Jangan jumpa orang, ujian saya yang paling teruk kah? Jangan tuan-tuan. Seolah-olah kita dah yang ujian paling teruk. Nabi tak cakap macam tu. Inna Rabbi latiful lima yasha. Allah itu maha latif dengan kehendaknya, dengan aturannya. Di situlah bermulanya raqiqul qalbi, hati kita akan ikut Tuhan. Sebab apa? Ini aturan Allah ni, ada sesuatu yang
Ada sesuatu yang Allah persiapkan. Maka menjawab banyak soalan kita. Kenapa ya Allah aku diuji dengan keluarga, sedangkan aku meletak kasih aku di situ, cinta aku di situ, hati aku di situ, tapi keluarga lah yang menjadi ujian kepada. Dia menjawab. Kenapa? Sebab Allah nak canai hati kamu. Allah nak uli hati kamu. Allah nak didik jiwa kamu. Kerana untuk mendapat raqiqul qalbi ini bukan benda senang, bukan benda biasa. Syurga untuk orang yang memiliki raqiqul qalbi, dengan keluarga, dengan sesama muslim. Rupanya itu yang kita sedang hadap. Apa dia? Ya Allah, Allah berbuat baik kepadaku. Allah sedang menyiapkan, Allah sedang membentuk, dia sedang membentuk hati nurani kita supaya apa? Lembut. Kalau tak, daripada medan keluarga juga hati kita boleh jadi keras. Sebab apa? Kalau kita sudah boleh mendoakan yang tidak baik kepada keluarga, aku sangat nak doa tak baik pada orang jauh. Lagi mudah. Kalau keluarga yang telah diberikan hati dengan kasih sayang pun tidak dapat melembutkan hati kita, jangan fikir jasa orang jauh boleh melembutkan hati kita. Nampak tak tuan-tuan? Betapa besarnya bagaimana hadis ini mengaitkan segala sifat itu dengan keluarga. Dengan apa yang menjadi tanggungjawab, patut diberi kasih sayang. Jadi Masya Allah, subhanallah, kalau adalah sahabat-sahabat melalui menghadapi apapun dalam konteks keluarga, maka banyak-banyaklah sebut balik ayat yang telah kita baca tadi. Inna Rabbi latifun lima yasha. Ini ujian. Ujian yang Allah turunkan dalam penuh rahmat dan kasih sayang. Ujian yang sebenarnya Allah nak bentuk hati kita supaya lembut, latif, rafiq. Apa lagi yang memberi maksud rafiq, hati yang penyayang, pengasih, belas ihsan. Dan ini sahabat-sahabat sekalian, sangat kita nampak ada pada sifat seorang ibu juga, ibu dan ayah. Ya tuan-tuan, ibu kan, mak-mak ni kita tak kira sebenarnya berapa kali anak kita buat salah, yang terkadang beras hati. Sebab hati kita ni bukan ada switch dia. Kita nak tekan beras hati ataupun on off. Tak, dia datang sendiri. Dia mesti besar datang. Dia tahan hati. Rasa hati. Yang berat je. Ya, ada tak ada? Tak ada. Ada. Mak kita pada kita pun sama. Dia sama kan cakap dalam konteks ustazah kepada anak-anak saja, tapi mak kita kepada kita. Masya Allah, hebatnya seorang ibu. Hebatnya mak kita. Hebatnya mak kita. Mak yang macam kita sekarang ni, mak yang masih kuat mak kita yang kat kampung yang dah lemah, yang jarang berkontak. Mereka sedang memelihara hatinya agar tetap lembut hati dengan anak. Walaupun menggigil pegang tongkat nak pergi ambil nasi, nak masak nasi, anak 10, anak 7, anak 5, anak 6, anak macam-macam gelar dia. Nak sampai ke nama yang mak bagi tu, panggil gelar-gelaran dia, 40 kilometer. Tapi yang mak menggigil urus hidup. Tapi mak-mak tu mak-mak yang berjiwa besar. Ya, Masya Allah. Ustazah cakap ni, memang saya istighfar lah, minta maaf banyak-banyak dengan mak juga. Sebab apa kadang bila kita kan tak sedar hati kan ya, nak balik tapi mak yang berjiwa besar, raqiqul qalbi kata apa, tak apalah, kawan penat kawan, tak apa, rehat. InsyaAllah makna Allah jaga. Subhanallah, mereka sangat bersangka baik. Belum tentu kita boleh kuat dengan perempuan. Sebab apa? Jalan nak merajuk tu banyak. Jalan nak berasati tu banyak. Idea-idea nak berasati pasti singgah kat kepala tu banyak. Tapi apa yang mereka pilih? Tak apalah,
tuan-puan. Sebab apa? Hidup ni macam kitaran. Kitaran roda, tuan-puan. Tolong putuskan kitaran yang tak baik dengan lembut hati. Kalau tak, kitaran keganasan keluarga tu turun. Waliyahzubillah, waliyahzubillah, waliyahzubillah. Kena ada seorang pemutus kitaran ganas. Dengan apa? Raqiqul qalb. Maafkan, buat baik. Tapi contoh terbaiknya mak-mak kita lah, perempuan yang dah tak berdaya. Ya Allah, mereka kuat menjaga hati mereka. Walaupun tubuh badan mereka sudah lemah, mereka kuat menjaga lisan mereka. Jangan keluar perkataan yang tak baik dan susah nak. Ini bukan mudah, sahabat-sahabat sekalian. Kecuali raqiqul qalbi. Hati itu memang lembut. Ya Allah, ya Allah. Sebablah pernah cakap kan satu ceramah Ustazah, kenapa ada mak-mak yang tua tu pilih tak nak duduk dengan anak. Sebab nak jaga hati dia pada anak. Kan kalau 24 jam depan mata, hati tu cik hati lah, itulah. Lebih baik tak depan mata, jumpa sesekali. Ya, sebab apa? Sebab takut orang tak elok kat anak, tak elok kat kita. Boleh jadi juga itu sebahagian yang menjadi sebab kenapa nyaman emosi ibu tu untuk tak apalah, nak duduk je kat kampung ni, selagi boleh gerak jalan, nak duduk. Kok dah tak berdaya besok, baru dah duduk rumah anak. Ada sebab tu. Sebab apa? Sebab ibu-ibu lah orang yang sangat gagah dalam keadaan lemah fizikal, tapi gagah menahan hati. Jangan merajuk, jangan buruk sangka dengan anak. Sebab apa? Takut khawatir tak baik pada anak. Sebab apa? Sayang mereka mengatasi kemarahan mereka. Sayang mereka lebih besar daripada lanjut mereka. Ini bukan orang hati halus, orang tahu kesan. Ya, jadi kita pun nak belajar sifat-sifat yang demikian baik. Dan nak ambil masa lagi kan? Ya? Okey. Sekarang kita nak cakap ciri utama raqiqul qalbi. Ciri utama hati yang lembut. Sahabat-sahabat nak tak hati lembut? Nak tak? Betul ya? Dan kita ni sebenarnya Allah sedang tarbiyah. Jangan ikutkan kita punya emosi yang berlebih. Ya? Dia memang kena lawan. Ya, lawan. Dan Allah jadikan keluarga ni tempat kita boleh riyadhah, buat latihan selalu. Baik. Tengok ciri utama. Pertama, tauhid kepada Allah. Hati yang betul-betul tauhid kepada Allah. Tak ada kekuatan untuk bentuk hati jadi lembut kecuali memang itu kita harap pandangan Allah saja. Ya, orang boleh buat bila dia nak sesuatu. So kita nak apa dia? Tauhid. Tauhid pada Allah, nak pandangan Allah, nak redha Allah. Nanti insya-Allah kuat mujahadah. Puan-puan, kadang-kadang bila orang tu ada kepentingan dunia pun dia boleh lembut. Dia nampak lembut. Dia tak nak ansur. Contoh kita, padahal scammer. Sebab dia ada benda dia nak. Jadi dia nampak ciri-ciri dia tu dia pergi ambil ciri kita belajar. Kecuali tauhid tu je. Ya, tapi dari sudut manis kata, sapa, salam, santun, senyum, yang tu dia master bab tu. Dia ada 4 ya. Senyum, sapa, salam, sapa, santun. 4S. Ini dia master tu. Dia memang Assalamualaikum cik. Lepas tu gosok-gosok. Dia gosok-gosok. Dia set dengan pakai gosok-gosok. Assalamualaikum cik. Ya Allah, saya kalau tengok acik ingat kat mak saya. Dia masuk jarum dia. Itu bagus tuan-tuan. Bagus kalau kita tengok. Bukan pada niat dia, cara dia bagus. Ya Allah cik, saya kalau tengok acik saya ingat mak saya. Acik duduk mana? Tuan-puan, orang lain yang tak ada hangat, dia duduk mana? Betul tak? Tuan-puan, sepatutnya duduk ramai-ramai macam ni. Ada sebelah tanya, duduk mana? Sambung lagi silaturahim tu sampai boleh ziarah-menziarahi. Tapi orang yang ada kepentingan tadi tu,
sampai rumah pun dia tanya, duduk mana? Duduk kat jalan sekian-sekian. Oh ya ke? Maklum saya ada kat situ tu. Dia cakap. Tengok lembutnya bahasa dia. Lepas tu dia mulalah. Mula nampak asyik-asyik pegang lutut dia sikit lutut tu sini. Orang lain kata kisah, tak boleh nak nanya gambar sampai ke lutut tu, akan berikan. Dia nanya. Lama-lama kan, ni ada ni, saya ni ada buat sikit lutut ni. Padahal dalam tu tak steroid. Maknanya mudarat nanti, menipu dia. Bukan betul-betul penawar tu. Tapi apa dia? Itu steroid untuk macam-macam letak pada dos yang tak sah tu. Maknanya tujuan dia tadi apa dia? Nak scam orang. Tapi dia boleh buat lain. Dalam bentuk cara. Kita tujuan kita Allah mesti. Tidakkah cukup tujuan Allah itu, keredaan Allah itu untuk menggerakkan kita buat? Scammer itu boleh buat. Tujuannya apa dia? Nak scam orang. Kita tujuan kita keredaan Allah. Tak cukupkah? Tak besarkah? Tak hebatkah? Tak agungkah? Tujuan keredaan Allah untuk jadikan kita orang yang belajar cara nak sapa orang macam mana, belajar cara nak senyum macam mana kalau tak boleh senyum sangat, belajar cara nak santuni macam mana. Belajarlah, sebab skema pun belajar. Dia belajar teknik-teknik tu. Kita yang nak mencari redha Allah, kita nak belajar. Jadi kita pun apa dia? Akak mana macam ni. Kita nak belajar tu sebab tu awal-awal cakap akak mana macam ni, payah nak senyum. Tapi dalam hati ada taman. Cuba skamer jual barang macam tu. Tentu kan tak ada siapa beli barang yang dia scam. Dia kata, tanya diri kita. Kalau aku nak jual barang pun, aku sanggup perbaiki diri aku ni daripada tak pernah sapa orang jadi sapa orang. Semua orang akan sapa, sebab dia nak jual barang. Takkanlah nak dapat keredaan Allah dan pandangan Allah tak cukup untuk menggerakkan kita memperbaiki diri. Baiki diri. Mana nak buat ni? Aku nak cari redha Allah ni. Aku nak kenal nak manis muka nama. Okay. Aku nak cari redha Allah ni. Aku kenal aku maaf. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tauhid tu kena, itu jadi ciri yang paling besar. Sebab itu sahabat-sahabat, ada satu kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Ustazah ringkaskan kisah tu macam ni Atau Ustazah rujuk dia punya, ada dalam bahasa Arab Ustazah sebut dia punya apa kalam yang Sayyidina Abu Bakar sebut. Ceritanya Sayyidina Abu Bakar ada buat sesuatu yang mendatangkan kemarahan Sayyidina Umar. Maknanya ini benda biasa dah dalam persahabatan, ya. Adalah kadang-kadang rasa nak marah tu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga, ya. Jadi Sayyidina Umar ni rasa nak marah dengan satu, adalah sesuatu yang Sayyidina Abu Bakar buat. Jadi bila kesal dengan perlakuan ni, Sayyidina Abu Bakar biasa dah ni, tak boleh ni, Sayyidina Umar dah marah ni. Maka Sayyidina Abu Bakar pergi minta maaf pada Sayyidina Umar. Rasa dah nampak dah ni ada benda kan, ya. Tapi bila pergi minta maaf dengan Sayyidina Umar tak nak maafkan. Enggan memaafkan. Sampai Sayyidina Abu Bakar ni mengekori Umar, ikut Umar ni. Ya, ikut sehinggalah Sayyidina Umar sampai dalam depan rumah dia. Punya ikut dan minta maaf ke Umar. Kemudian bila Sayyidina Umar dah sampai rumah, Sayyidina Umar pun buka pintu dan tutup pintu. Maknanya pintu tu depan muka Sayyidina Abu Bakar. Ya. Jadi siapa yang menyaksikan insiden ini? Abu Darda. Nampak Abu Bakar dia nak minta maaf dengan Sayyidina Umar. Tapi ketika itu Sayyidina Umar sangat keberatan. Tak tahulah apa masalahnya, ya. Dan fa'atba'ahu Abu Bakar yas'aluhu an yastaghfira lahu falam yaf'al hatta aghlaqa babahu fi wajhihi. Ni Abu Darda cakap. Sebab nampak
Memang aku nampak Sayyidina Abu Bakar ekori Sayyidina Umar sampai ke rumah, sampailah muka pintu ke depan Sayyidina Abu Bakar. Maka bila dah macam tu sekali penolakan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Abu Bakar tak senang duduk. Tengok orang hati lembut ni. Hati keras, macam kita nak ada tak kau ada maaf pun. Ya. Yang penting pun dia minta maaf. Tapi ya Allah, subhanallah, ini tahulah Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan. Baca Quran menangis, lembut sangat hati. Ya. Sampai Sayyidina Aisyah pun risau kalau sebut Sayyidina Abu Bakar mengimamkan solat, ya, ketika Nabi sakit. Kenapa? Takut orang susah nak kawal. Kenapa? Nangis je, Masya Allah, ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun pergilah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, beritahulah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW puji tindakan Sayyidina Abu Bakar yang begitu sekali nak mohon maaf, ya, sebab merasa ada sesuatu yang telah mengganggu hati sahabat. Dia bukan soal siapa salah, siapa benar. Tapi kalau sudah mengganggu hati orang, menyakitkan hati orang, soal sengaja tak sengaja ni dah nombor 2 dah. Yang lebih besar apa dia? Minta maaf. Jadi Nabi puji tindakan Abu Bakar itulah, ya. Apa yang berlaku, Sayyidina Umar juga tidak merasa senang dalam rumah. Tengok, ya, orang hati lembut ni boleh melembutkan hati orang ni. Tadi kan marah, tapi ya Allah, sahabat kanan Nabi SAW ikut, maaflah, ikut. Ya, tak terkata juga, ya. Jadi Sayyidina Umar tak sedap. Jadi Sayyidina Umar rasa tak sedap hati. Sayyidina Umar pun mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu pula, aku dah tak sedap hati dah ni. Sebab apa Sayyidina Abu Bakar ni minta maaf, aku tak maafkan tadi. Ya, cari jumpa Nabi SAW, ya, supaya amarahnya tu lah, amarah hilanglah macam tu. Tapi entah bagaimana, ketika mana datang Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keras sikitnya Sayyidina Umar masa tu. Ya. Jadi bila Sayyidina Umar datang tu, Abu Darda kata, aku nampak wajah Nabi merah. Maknanya Nabi kena marah juga. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Ya, aku nampak wajah Nabi SAW tu menjadi menyala, merah. Maknanya membayangkan yang Nabi juga berasa marah. Takkan sampai macam ni kamu biarkan Sayyidina Abu Bakar datang membototi kamu, mengekori kamu sampai depan pintu rumah kamu dan kamu tak boleh masuk. Itu agaknya kan Allah Nabi SAW. Tapi bila Nabi macam nampak marah, apa yang berlaku? Yang berlaku adalah Sayyidina Abu Bakar melutut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohonkan keampunan Nabi untuk Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, akulah yang layak sebenarnya untuk dimarahi dan menjadi sebab kepada semua ini, bukan Umar ya Rasulullah. Abu Darda tu, ya, kata-kata beliau, hatta ashfaqa Abu Bakr fajaza ala rukbatai faqala ya Rasulullah wallahi ana kuntu azlim. Melutut kat Nabi berkata, ya Rasulullah, aku yang telah buat zalim, aku yang salah. Bapak bayangkan raqiqul qalbi yang ada pada hati Sayyidina Umar. Sebab tu semua orang percaya kita dengan sahabat. Baik Sayyidina Abu Bakar, baik Sayyidina Umar. Ya. Dan Nabi bersabda, Innallaha
ba'athani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakar sadaq wa huwa asa'ani bi nafsihi wa malihi fahal antum tariku li sahibi marratain fama udhiya ba'daha. Sesungguhnya Allah telah memutuskan aku kepada kamu semua. Ketika itu kamu semua mendustakan aku. Cuma Abu Bakar yang mengatakan sadaq, membenarkan aku. Maka beliau, bila Nabi sebut tu, beliau mendukung perjuangan ini dengan jiwa dan hartanya. Maka apakah setelah aku tiada nanti kamu akan meninggalkan sahabatku ini, Sayyidina Abu Bakar? Maka sejak daripada hari itu Abu Bakar tidak pernah disakiti oleh para sahabat. Nabi Abu Bakar minta maaf kawan. Padahal boleh je kalau nak kata apa, tak payah minta maaf sebab apa, boleh jadi juga betul. Tak tahu dia siapa salah siapa betul. Tapi kelembutan hati Abu Bakar itu kemenangan untuk beliau. Orang kena ambil pelajaran kita. Orang lembut, orang beralah, orang mudah maafkan bukan orang yang kalah. Itulah orang yang menguasai keadaan. Sebab dia mampu menguasai nafsu dia. Nafsu dia dikuasai. Nafsu dia berat nak dikuasai, tuan-tuan. Tapi dia kuasai. Tak apa, dia minta maaf. Kadang-kadang ni tuan-tuan, ada ibu ayah yang Masya Allah, subhanallah, hati dia sangat lembut. Saya minta maaf kalau Ustazah mengurang cerita pasal ayah Ustazah. Ya, tapi Ustazah maksudkan tuan-tuan, sebab Ustazah merasa air tangan dia tu, merasa hasil didikannya tu tuan-tuan. Berapa puluh tahun. Beliau adalah ayah yang ketika mana kita buat salah, kita memberontak. Ni Ustazah ni dulu. Ya, tahu kan cerita Tingkatan 2 memberontak sebab abang bawa pindah sekolah. Elok-elok sekolah Semak Laku tuan-tuan, sekolah boarding school tu. Tiba-tiba abang datang, ada pengumuman Nohafizah Musa selepas bilik pengetua. Tak ada buat salah apa-apa pun, takut tak bilik pengetua tengok abang yang senyum. Kenapa bang? Abang kata siap barang ni, kita pindah. Ya Allah, pindah. Kita pindah ni je, tapi ayah nanti orang lembut tuan-tuan, memang tak tergamak untuk dilawan. Kita pindah senyum, kita pindah dek, pindah. Ini abah dulu, dia ambil nombor tu. Sekolah dengan abah lagi senang dek, abah ajar dia. Ayah Hamzah mengajar sekolah menengah agama Serting dulu. Kawan tanya, sekolah apa? Sekolah menengah agama Serting. Tak sempat dulu. Usahlah dulu, tengok dia Tingkatan 2. Tak pernah sampai surat tu sampai lagi. Kawan letak surat kan zaman apa surat-surat. Dah bagi alamat tak betul. Sekolah menengah agama Serting. Sedangkan Serting ada Serting Tengah, ada Serting Ulu. Tak malu nak nyebut Ulu. Tak ketahuan. Abang suruh sekolah dulu tuan-tuan. Lepas tu Ustazah balik rumah memberontak terus. Memberontak. Masuk dalam bilik, tak nak makan, tak nak minum, gelap, tak ada lampu, tak ada apa. Ingat lagi kakak Ustazah datang bawa hidangan. Sebab dah lama tak makan sehari tu pagi tak makan, sehari tak makan bawa. Siap dengan kenyang. Baik kakak Ustazah lembut hati dia buat rumah. Ya, dia kata apa dik? Makan dik, awak dah lama tak makan. Tak nak makan, tak nak minum. Habis tu nak apa? Nak jadi penyakit dadah. Jawapan Ustazah, jawapan ni kau tak betul-betul didik dia tak jadi apa. Asyik baik malaikat tak aminkan. Kalau tak kita tak lupa lagi. Alhamdulillah. Kita punya marah tu ada apa? Nak jadi penyakit dadah. Astagfirullahaladzim. Tak dapat dipujuk. Marah, geram pada Ustazah. Abah ni tak memikirkan nanti anak. Buat keputusan melulu je, tak tanya apa pendapat kita. Kita terlalu sayang sekolah tu, kawan-kawan Ustazah tu. Tapi tuan-tuan lepas maghrib lepas isyak macam tu, abah masuk ketuk pintu. Abah masuk bagi salam. Assalamualaikum, abah ni dik, boleh tak abah masuk? Abah masuk. Abah masuk, abah duduk. Abah duduk, abah hulurkan.
Tuan-puan, kadang-kadang kita sebagai mak ayah ada ego kita sendiri. Kita cakap selagi anak tu tak datang minta maaf dengan aku tak akan maafkan. Betul tak tuan-puan? Tapi tidak, ayah salah. Ayah salah dudukkan tangan. Salah sambut tangan. Sebab apa? Udah tangan. Lembut. Wajah dia lembut. Udah tangan. Dia pegang tangan dia. Dek, abang minta maaf. Kalau cara abang ni menyalahi adik-adik, tapi abang buat ni dia abang istikharah, tanya dengan Allah, macam mana aku nak didik anak perempuan aku ni, ya Allah, mana tempat yang baik. Perempuan tak dapat kata apa tu, dia cium-cium tangan ayah tu. Abang maaf, abang tak yakin dah bagi dadah tu. Maaf. Tuan-tuan, dia punya kelembutan Allah. Salah Allah letaklah di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita anak ni ada kelah kita juga, tuan-puan, ada juga perangai bodoh kita. Tapi apa? Adik tu di sekolah dengan abang, dapat pergi pagi, balik dengan abang. Jadi ustazah, hari ni jadi kenangan indah sekolah saya tengok tu. Apa? Sekolah dengan abang, pergi dengan abang, balik dengan abang, naik kereta. Ustazah selalu kena denda, tuan-puan, dari film apa ni? Film Padang. Sebab apa? Lambat datang sekolah. Kenapa lambat? Dah masuk kereta, abang kata, abang nak terdayak dah. Ustazah yang tuan-tuan, bukan apa. Lepas tu, bila abang tengok ustazah kena pusing, abang tunggu tepi padang dengan tersenyum. Eloklah kau ni biar exercise sikit. Subhanallah, saya kata luruh hati dididik dengan kelembutan. Eloklah kau pun jangan berlari. Elok. Padahal kita ni penat dan tak pagi ni, tapi akhirnya manis sangat kenangan dulu. Puan tak boleh beli dengan harga juta-juta. Sebab apa? Kenapa? Hafalkan fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna. Dhamir tusaraf, nahu, belajar apa? I'rab tak cik? I'rab dek. Kenapa? Hayatan tu bahasa Arab. Akhir jadi kenangan indah tuan. Tapi macam mana caranya? Masya Allah. Dia garang, satu hal dia dah nampak sangat garang. Apa-apa pelik, apa abang nak garang sangat ni? Kalau kita membazir, itu dia bapak yang punya marah. Contoh, lampu tak ada. Air buka besar-besar masa mandi, kau dia terdengar. Ayam tu dia marah macam gila sikit. Tapi yang lain-lain tuan-tuan, sangat besar perhitungan, sangat hikmah, ya. Dan ada banyak situasi abang akan duduk tangan, bahkan dengan isteri juga, dengan anak. Pergi umrah kan, kita pergi umrah. Ustazah ikut mak lah sebab perempuan ni muslimat, abah muslimat kan. Jadi kita kalau balik daripada masjid nak ke hotel, kita jumpa banyak benda. Banyak benda kita jumpa kan. Jadi dia tak langsung straight sampai hotel. Dia singgah beli jubah, singgah beli tamal. Jadi dah maknanya vibe dalam masjid tu dah semakin longgar juga. Sebab apa? Dah beli tu beli ni. Akhirnya sampailah dekat hotel ni sebagai contoh. Sampai kat hotel dengan barang-barang ni, beli tu beli ni, duduk dekat kat bawah kan, dekat lobby tu sebab apa? Penat tengok kat dia tu ramai orang. Kan ayah salah masuk. Abah tak ada singgah kan, memang dia pada masjid. Masuk, abah akan duduk kat mana? Kan kadang ustazah tu dah tak ada dah buat masjid tu. Ya? Jadi dia nampak abah tu je, abah jadi tak boleh jumpa hari tu. Macam tu, abah kata apa? Salam dengan abah ni. Kita kan baru lepas solat. Puan-puan, halus puan. Jadi ustazah akan malunya, nampak abah tu datang. Ya, kau nak tahu jubah, ya. Dia cakap macam tu, ya. Salam. Dan bagi salam pula, bagi duduk kat mak. Isteri ni duduk. Isteri kata, tak adalah jenis macam ni. Kita tengok, dia salam ke tak salam? Oh, tak pun. Tak ada dia muji-muji ni, tak ada. Tengok. Lepas tu kan tiba-tiba diam 3 hari suami contoh kan. Kenapa? Semalam tak salam pun lepas. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Unsur tu tidak ada pada beliau. Beliau mendidik. Dan kami malu sendiri.
malu sendiri tuan. Kalau dah tua, mak masa tu ayah dah tua, zaman kadang dia dah taklah kerak sangat balik. Sampai takut nak telefon. Sebab apa? Kalau abah yang tak telefon, abah akan kata, Waalaikumsalam, depan pagar aja. Jadi dia takut. Sedang dia tak depan pagar, dia tak lagi nak telefon. Faham tak tuan-tuan? Cara ayah tu. Jadi Zat akan pastikan betul-betul dekat pagar kan. Barulah. Jadi kadang-kadang kena pandai jawab dulu. Maknanya, Abah bukan tak nak balik lah, gini. Sampai abah tu cara dia tu, hati tu, sampai Zat mimpi tuan-tuan. Ini pembantu Ustazah tahu cerita ni. Ustazah mimpi, sebab mungkin Ustazah dah berapa minggu tak balik, mimpi abah tulis surat, tapi daripada abah yang menanti depan pagar. Oh, dia tak balik ke rumah. Sama masuk dalam mimpi. Sebab dia tengok halus dia. Mana? Rafiqul Qalbi itu sebagai anak Ustazah menjadi saksi. Beliau memiliki. Dan bukan tidak ada dalam hidup kami anak-anak yang boleh orang kata tergelincir. Ada je. Baik Ustazah, baik siapa-siapa yang lain. Tapi kami tahu mak ayah itu adalah insan yang begitu luas dengan kemaafan. Mereka menerima tanpa syarat. Sangat-sangat. Sebab itu bila ayah tu dia nak meninggal dunia, abah kata tak ada siapa-siapa pun yang ada urusan nanti dengan abah. Isteri, anak, semua tak ada salah apa dengan abah. Abah tak cakap ke abah dah maafkan, tapi abah kata semua tak ada salah apa. Tidak ada apa-apa urusan. Abah nak balik berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Tak ada urusan dengan siapa-siapa lagi. Dan abah harap orang lain juga tidak ada apa-apa lagi urusan yang tersangkut dengan abah. Puan-puan, Rafiqul Qalbi. Beza dengan kita, jumpa kat mahkamah, kat mahsyar. Dia punya marah tu, dia tak nak maaf. Nanti kat padang mahsyar, tu ingat ada banyak urusan kat padang mahsyar nak kita kumpul kan. Aduh, ya. Tapi dah betul kerahnya hati tu, kita susun nama-nama yang nak jumpa kita kat padang mahsyar. Ingat satu kepagaan, nak jumpa orang ramai tu. Tak tahulah saya cakap, pujuk hati. Tauhid kita kepada Allah. Kita buat ni kerana Allah. Nanti hati kita lembut. Lagi payah kita nak maafkan, lagi cepat hati kita dicanaikan. Lagi cepat bercanai itu menjadi bapak. Lagi payah, lagi cepat. Bismillah, lakukan kerana Allah. Dan inilah kekuatan-kekuatan yang ada pada suami-suami yang hebat, isteri-isteri yang hebat, anak-anak yang hebat, ibu ayah yang hebat. Mereka menelan kemarahan tu, telan dia masuk perut je. Dan apa yang mereka persembahkan adalah kemaafan. Dan maafkan. Tak apa. Kita manusia ada salah silap. Tapi kalau kita dapat belajar daripada kesilapan, sangatlah baik. Macam tu. Ambilkan ruang-ruang ketika mana kesilapan itu berlaku untuk mendidik. Bukan untuk melampiaskan kemarahan kita. Ini cara lah tuan-tuan. Bergantung pada hati kita masing-masing lah. Kalau hati kita tu lembut, fikirlah. Fikiran kita terbawa ke arah yang baik macam tadi lah. Bergantung kita. Tapi Ustazah menjadi saksi banyak penambutan yang memang mencairkan. Yang kedua, apa lagi selain daripada tauhid? Yang kedua adalah taat kepada Allah. Mungkin sampai sini je tahu saya akan cakap sebab tak sempat dah yang bawah tu. Kenapa taat kepada Allah? Ini formula yang normal. Kita tak tahu apa yang kita semua sedang lalui, tapi ke depan minta tolong sangat. Cubalah raihkan sikit pandangan Ustazah. Kau tak berguna ini, tak ke depan berguna. Kita ni, kan saya kata tadi, hidup kita ni diuji dengan hubungan kita dengan orang-orang keliling kita. Hubungan dengan orang keliling ni pula ada hubungan dia. Ada nama mak ayah dan anak, ada nama suaminya isteri, ada nama adik-beradik, ada nama jiran tetangga kan? Betul tak? Ada nama saudara seagama, hubungan. Ujian tu. Jadi bila ujian berlaku menimpa kepada hati kita ni, memang sakit. Tak nafikan sakit, memang sakit tuan-tuan. Anda kata berlaku ujian tu antara kita dengan suami, selisih faham, itu pun dah beban dah. Betul tuan-tuan, Ustazah terbeban
Kalau masa kata selisih faham dengan suami, sangat teruk. Walaupun Ustazah rasa Ustazah betul. Kita rasa kita betul sangat ni. Ya? Tapi berlaku juga selisih faham. Padahal kita patut cakap apa dia? Saya di pihak yang benar. Jadi relax je. Tak ada relax pun. Tak pernah ada relax dia kalau suami terasa hati. Walaupun terasa hati itu kita boleh cakap